Hari ni aku nak share geng, benda baik yang menteri kita buat. Benda macam ni lah yang kita suka. Mana-mana atlet ataupun kaki tangan sukan yang ada anak selepas ni tak perlulah nak hadap jam, nak hantar anak ke taska lain, susah payah tak perlu. Sebab Menteri Belia dan Sukan ni dah sediakan taska untuk anak-anak atlet yang berumur 2 bulan sampailah ke 4 tahun. Jadi senang lah atlet lepas ni. Kalau nak pergi training tu, bawa anak sekali kat Bukit Jalil tu. Lagi satu pula, kalau sebelum ni atlet yang mengandung ni, dia akan dihentikan ataupun digantung lah. Maksudnya dia tak boleh buat latihan. Tapi sekarang ni dah tak ada lah. Undang-undang dia dah lain dah. Alhamdulillah lah, bagus lah benda macam ni. Jaga kebajikan atlet. Yang ni yang kita suka. Bila kita sebut Menteri KBS ni, aku teringat Peja. Peja mana Peja? Lama dah tak nampak Peja ni. Aku teringat waktu dia jadi Menteri KBS dulu. Aduh hai. Jangankan kata nak jaga kebajikan atlet. Allowance pun dia potong.